Kita kena taubat tuan-tuan. Dosa kita banyak. Dosa tinggal semayang dulu. Orang perempuan dosa dia tak pakai tudung dulu. Orang yang nak menuju kepada Allah, hendaklah ia taubat. Kalau hati yang kotor, orang ini tak boleh nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu dalam kitab Qatrul Ghasyiyah fi Ilmi Sufiyah kalangan Syekh Husain Ibn Muhammad Taib, Syekh Husain Nasir Ibn Muhammad Taib Al-Mas'udi, dia kata apa? Syarat untuk menuju kepada Allah yang pertama sekali, taubat. Kita kena taubat tuan-tuan. Dosa kita banyak. Dosa tinggal semayang dulu. Orang perempuan dosa dia tak pakai tudung dulu. Pakai tudung sekarang. Dulu yang macam Pontianak. Masa nak dara dulu, kita sekolah-sekolah menengah, kita tak pakai tudung. Taubat. Pastikan orang rumah kita tuan-tuan, dia pakai tudung sehingga labuh bawah dadanya. Sebab itu tudung 3 segi, tidak melepasi kadar menutup aurat. Pastikan isteri kita tuan-tuan, dia tak pakai tudung 3 segi tu.